أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون وكره المشركون وكره المظلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah dan sekalian alam, salat dan salam kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan untuk penghujung acara marisan tetamu tetamu kehormatan pemimpin-pemimpin tempatan Bismillah mereka. Wa madrasah anjur daripada surau Al-Habiyah Kampung Mengota. Sosial semua yang hadir pada malam ini, syukur senang-senang melimpah dan gizinya dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan kepada dia seterusnya, maka Allah akan menganugerahkan kepada-Nya jalan-jalan ke syurga. Amin mudah-mudahan. Pada hari ini topik yang telah diamanahkan adalah pengorbanan seorang insan. Pengorbanan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan pengorbanan? Pengorbanan adalah perbuatan melepaskan atau menyerahkan sesuatu yang bernilai kepada diri kita sendiri seperti masa, tenaga, harta, perasaan, kepentingan atau keselesaan demi untuk mencapai matlamat yang lebih besar, membantu orang lain menegakkan kebenaran atau memperolehi keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Korban itu sendiri, kerana kita tahu korban adalah amalan menghampirkan diri kepada Allah. Macam baru ni ya korban. Korban tu adalah amalan menghampirkan diri kepada Allah, mengerusi, menyembelih binatang ternakan, lembu, kebau, kambing, unta dan lain-lain pada 10 Zulhijjah atau 3 hari sepasnya, iaitu hari Tasyrik, dengan mengagikan sebahagian daripada daging itu pada fakir miskin. Ada juga maksud korban ni persembahan seperti haiwan atau kepala manusia kepada dewa ataupun dia sebut korban juga. Umpamaan lain tu. Pemberian kesanggupan melakukan sesuatu sebagai tanda kebaktian kasih. Kerana kasih sanggup dia berkorban. Ada juga korban ini orang yang menanggung penderitaan akibat sesuatu. Dia yang menanggung, tak usah pasal dia menjadi korban ni. Manusia yang kematian kerana khas disebabkan satu malapetaka, kemalangan dan sebagainya. Bila insiden ni semua orang tanya berapa ramai yang korban juga. Jadi kata korban ini terbunuh, termusnah. Jadi bila sebut pengorbanan seorang insan, semualah mencakupi semua perkara yang dikorbankan dalam hidup kita. Seorang maksudnya satu individu, manusia tunggal atau melakukan sesuatu secara bersendirian, manakala insan pula secara umumnya bermaksud manusia. Jadi pengorbanan seorang insan ini adalah kesanggupan kita melepaskan keselesaan, kepentingan kita demi untuk bantu orang lain atau mencapai keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita perlu berkorban? Kita perlu berkorban untuk mencapai ketaatan kepada Tuhan, maupun sifat ihsan dan juga simpati, empati terhadap masyarakat serta mendidik jiwa agar tidak terlalu terikat dengan harta dan kesenangan dunia. Contoh, tak lama lagi kita akan sampai kepada satu perubahan kalender hijrah. Kita akan masuk 1 Muharram 1448 Hijrah. Sekejapnya dah 1448. Ia mengingatkan kita tentang peristiwa hijrah Nabi daripada Mekah ke Yathrib ke Madinah. Jadi bila berhijrah ni bukan satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang mudah sebab Nabi dah biasa duduk di kampung halaman. Contohlah, orang dah biasa duduk ke kampung pematang, tiba-tiba dapat surat kena pindah kerja ke Terengganu. Macam-macam surat, macam-macam YB dengan surat sokongan supaya dia tak payah pindah.
Tetapi Nabi pula berhijrah ni meninggalkan kampung halaman. Ini satu betul pengorbanan juga. Nabi tinggalkan kampung halaman Nabi. Nabi pergi ke tempat yang asing yang Nabi pun tak tahu macam mana keadaan dia. Tapi Nabi bila diperintahkan, masa bila Nabi tahu Nabi kena hijrah? Masa bila Nabi tahu Nabi kena hijrah? Nabi dah tahu semenjak daripada peristiwa sebelum tu. Itu peristiwa Isra' Mi'raj. Waktu tu diberitahu oleh Malaikat Jibril, kau nampak tak tu? Tu nampak tak tu jadi Yathrib. Tak lama sah Allah akan perintahkan kamu untuk berhijrah ke sana. Nabi masa tu tidak apa dah. Cuba kalau gitu. Kau tak bagi kalau finah dengan pahala lah atas. Atau gitu. Tapi Nabi tak. Kenapa Nabi tak tanya? Sebab Allah beri. Kita ni dalam hidup kita ni bakal bab-bab agama semua banyak tanya. Ya. Bayang mestilah ceramah berkait madrasah ni. Kenapa tak topik lagi kau? Kenapa tak boleh topik lagi? Itulah. Nanti susah lah apa tu. Makan je lah. Makan termasuk lah. Saya nampak tadi macam. Saya rasa untuk saya. Bila tu saya. Yang. Kena bukan susah ni. Macam-macam betul. Tapi Nabi Allah perintah kamu jangan tanya. Tentu. Jadi. Pengorbanan yang Nabi buat lah. Yang Nabi buat. Masuklah sahabat-sahabat Nabi. Dan pada peristiwa hijrah Nabi tu. Kan, kalau kita tengok. Macam mana tinggalkan segala-galanya ni. Termasuklah sahabat Nabi yang bernama Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni. Kalau sahabat Nabi ni. Dia termasuk dalam antara 10 sahabat yang dah dijamin syurga ya Allah. Confirm syurga. Tapi apa beza Abdul Rahman bin Auf ni sahabat-sahabat lain? Apa beza dia? Dia paling kaya tadi. Tapi sebabkan penghijrah ni, dia tinggalkan selalu kekayaan yang dia ada dekat Mekah tu. Segala perniagaan dia, segala harta dia tinggal. Yang dibekalkan kat tangan dia tu, dibawa bekal apa? Minyak dengan keju bawa pergi ke Yathrib Madinah. Nah, dia siap bukan hanya pergi. Ikutlah dan Nabi suruh. Tak. Dia pergi siap bersemangat ajak semua pergi situ. Bila ikut bukan satu kali udah Nabi pula nak hijrah bukan senang. Nabi begitu tak lama lagi nak hijrah ni. Nabi beritahu semua telah diperlihatkan kepada aku. Semua dah tahu dan siap-siap lah kita nak hijrah. Ada yang nak bawa pergi Yaman. Dah gelar dulu siap-siap. Tapi tak tahu tempat lagi, tak tahu. Contoh ni dah tahu dah pergi Melaka. Belah-belah Kelebang. Tapi tak tahu kampung mana. Kepuk mata apa. Kip coconut shake juga. Tak tahu mana. Dah tahu dah. Macam saya dulu, Februari saya dulu. Ke Gumaral, kalau pergi cuti, berehat. Minyak Kelebang. Daripada dulu Kelebang. Dah tutup dah hotel. Kelebang Beach Resort. Dah tutup dah. Tidak kawat dan apa dah. Dan sampaikan mak sejaga saya cakap tak ada tempat lagi. Itulah. Saya cukup tempat di macam relax. Sekarang tak relax pak. Kamal jenah pak. Jadi macam itulah. Jadi dah ada berat. Kemudian Nabi kata apa? Telah diperlihatkan kepada aku tempat hijrah. Iaitu tempat itu terdapat banyak pepohonan tamar. Di antara dua bukit berbatu hitam. Jadi tahulah jawab nak pergi mana tu. Pergi ke mana? Yathrib. Masa tu semua orang bersiap. Tapi kau Abu Bakar tu. Cakap dengan Sayyidina Abu Bakar. Kau tunggu. Tak apa. Kau tematkan aku. Macam mana Sayyidina Abu Bakar? Macam mana agak dia sikap seorang? Menangis je. Kenapa seorang menangis? Sebab apa? Tak sangka dia dipilih untuk ikut Nabi. Okay. Satu lagi pengajaran. Apa pengajaran dia? Pengajaran dia, bila kita rapat dengan orang, jangan perasan kau oleh orang ni. Betul lah. Contoh kan, ada jawatan ketua apa? Pengurusi JPKK JPKP. Entahlah, tak ada orang. Vama menukan kau. Dulu JKKK.
Kereta dah jadi NPKK. Itu JKK. JPKK. JPKKP. Antara ini nak kayu ni. So, menang kok karena dah tukar lagi nama. Setilah. Jadi ketua kampung ada bawah dia, assistant dia siapa? Nombor 2 bawah dia siapa? Kalau ketua kampung lah, support atau assistant dia tak ada timbalan ketua kampung lah. Dia dosa kan. SU. Tu SU orang kanan ketua kampung. Contoh. Nak pergi ketua kampung, nak pergi kumpul. Orang tanya SU, kau bagi tak? Kalau ikut perangai Saidina Abu Bakar tadi, tengoklah. Kalau ketua kampung ajak, kulilah aja tu. Kau tak pergi sama kumpul. Kau nak pergi, kau pergi dulu. Aku, biasalah, aku ikut bos. Ya dah tu, biasa kita. Tapi Saidina Abu Bakar, walaupun di kalangan sahabat, Saidina Abu Bakar paling rapat dengan Nabi, tapi tak pernah merasa yang dia tu adalah pilihan Nabi. Kanan kan, tak pernah rasa jadi. Mawaddah Ali. Kita ni baru rapat sikit, tapi pergi gambar, pergi duduk sebelah, ada rasa anak-anak. Kau tahu tak Mantawi tu yang aku sepuluh pun tu lah dah. Tu saudara boleh hormat. Wah, saudara boleh jiran mak dia. Ada lah jiran mak dia, bukan mak dia. Tapi dia punya cerita dia kan, dia belajar. Tiba-tiba berlaku saudara. Satulah. Jadi Saidina Abu Bakar menangis. Polok Nabi buyur sangka dia dipilih. Pilih ni bukan pilih dapat tanda. Pilih kerana ikut Nabi pergi berhijrah. Pergi satu mula. Saidina Abu Bakar ni bila dapat ikut Nabi ni bukan satu bela yang sana. Sebab pada ketika itu masyarakat di Mekah dah mula rasa kurang senang dengan Nabi. Kenapa? Sebab ada soalan ceramah saya tanya, saya jawab. Sebab nampak untuk macam mengganggu kan, saya tak ada jawab, biasa dah jawab. Kenapa? Sebab masyarakat di sana di Mekah dah kurang senang dengan Nabi kerana agama Islam sudah mula diterima di kalangan masyarakat. Jadi macam-macam cara dia pujuk Muhammad suruh berhenti. Antaranya bagi duit, Nabi tak nak. Bagi harta kekayaan, Nabi tak nak. Bagi perempuan, Nabi tak nak. Bagi pakat, Nabi tak nak. Sampaikan berunding, janganlah Muhammad. Kau sembah Tuhan kami 2 tahun, kami sembah Tuhan kau 2 tahun. Nanti kita tukar balik. Pun lagi tak nak. Maka diadakanlah mesyuarat AGM. Kabir Quraisy, tapi ikut kabilah-kabilah ni bermesyuarat. Perbincangan dengan ketua-ketua kabilah, berunding. Yang datang perundingan tu ketua-ketua kabilah termasuklah satu makhluk Allah yang menyamar jadi ketua kabilah. Siapa dia? Syaitan. Betak. Menyawa Saudi. Pakai baju cantik, berkilat. Orang terpedaya yang ingat dia tu salah satu daripada ketua kabilah dalam ramai-ramai tu. Cuba apa yang nak buat rumah Madik? Seorang cakap, kita tangkap dia. Jangan, kalau kita tangkap dia, ramai orang sokong dia. Kita tangkap, kita seksa dia. Jangan, kau tangkap, kau seksa dia, kau tunjuk lagi orang kesian kat dia, lagi ramai orang ikut agama dia. Yang seorang pula catang kan. Yang jawab tadi siapa tu? Jangan semua. Setan tadi. Akhirnya dia satu cadangan. Kau macam tu, kita bunuh je lah Muhammad tu. Itu terbaik. Lepas setan tadi. Maka keluarlah tender terbuka, open tender. Siapa yang dapat bunuh Nabi, maka ganjarannya adalah 100 ekor unta untuk kepala Muhammad. Beliau lah. Selamai-ramai lah pergi berkumpul, termasuk Abu Jahal. Yang berkumpul 10 kabilah ni. Mana rumah Nabi. Masa tu Nabi dah beritahu dengan apa? Kami beritahu dengan Ali, wahai Ali, Sayyidina Ali. Malam ni kau hentikan aku ke tempat tidur? Tu satu lagi. Pembabangan seorang Ihsan. Macam gitulah. Jadi imam daripada lasah dia.
dah tahu dah ada orang dongan-dongan nak datang. Dia nak belasah imam madrasah ni. Pahala tak tahulah. Apa dia buang ni dah tu. Jadi imam pun beritahu, boleh tak kau gantikan aku malam ni? Kau jadi imam. Biar orang ingat kau tu aku tu. Dia anggap apa jawab gitu. Jenis lama. Kau nak bati-batilah sesuatu. Macam mana bati toilet. Macam tu lah sih. Kalau kita tak. Tapi Sayyidina Ali gembira sebab dia mampu mengembang dalam peristiwa hijrah bersejarah. Jadi Nabi pun malam tu Nabi pun dah dikeliling, dah dikepung rumah Nabi, nak tunjukkan. Ada orang cakap Nabi ni pelarian. Ada orang cakap, kenapa orang cakap Nabi pelarian? Hijrah ni sebenarnya menggambarkan Nabi pelarian. Tak betul. Ikutkan orang Abu Nabi ni bukan hari tu, dah lama orang nak bunuh Nabi. Macam-macam cara orang buat nak bunuh Nabi ni. Tapi Nabi kenapa hari tu? Kerana Allah perintahkan. Dia sebagai bukti Nabi keluar daripada rumah, bantuan Allah. Nabi doa kepada Allah, bantu Nabi keluarnya. Kemudian Nabi nampak sebelum mula ni tentera-tentera yang mengepung rumah Nabi ni, mereka memandang tapi mereka tidak dapat melihat. Nabi sambil ambil pasir, tentera yang keliling kat dia palap, tapi tak nampak. Nabi siap ambil pasir, tabur kat kepala dia. Sambil Nabi baca, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'ashaynahu aw la yusibu. Ibn tengok dia hafal mereka, tengok di belakang mereka. Dan mereka tak dapat melihat. Itu yang Ustaz Kek Kerumpul tu beritahu, baca ayat ni sebelum masuk highway untuk elakkan speed trap. Nah, ramai yang baca tapi konon juga zaman. Sebab apa? Sebab polis tu sebelum pasang kamera, dia udah baca dulu. Jadi polis tempat itu tak ada faham. Jadi, adalah di situ. Jadi, bila Nabi lalu dan di situ ada seorang penduduk di sana, kafir Quraisy ni nampak Muhammad lalu depan tentera tu. Semua datang. Dia datang kat tu. Kau temu semua. Kami temu Muhammad. Jadi Muhammad lalu depan kau. Kau tak tangkap dia? Mana ada? Ada. Tak ada. Kau kata orang tu. Seorang cakap ada. Seorang cakap tak ada. Ada. Aku nampak. Tak ada. Satu bertenang. Kata kedua tu tadi. Cuba perhatinya orang tengok dalam. Yang seorang pun perintai tengok kat tingkap. Elok pun dia tidur tu. Buat hal yang tidur tu Sayyidina Ali. Mengarung mulut sesin. Sedap dekat situ kan. Nabi pun, Nabi keluar, Nabi pergi ke mana? Nabi pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ke rumah Abu Bakar, dah bersiap, mari di jalan. Ikut pintu belakang, rumah Sayyidina Abu Bakar, naik panjat bukit, pergi ke Gua Wusu, bukan Gua Hira. Gua Hira tentang Nabi Timur Ayu tu. Ni pergi Wusu, Nabi berstrategi, bersembunyi dulu kat sana. Cik, bila orang cakap Nabi naik ke sana ni, ada orang cakap Nabi ni bersembunyi, Nabi lari. Tak, Nabi bukan lari. Itu strategi. Nak tunjukkan daripada awal Nabi dah rancang. Bila Nabi dengan sewakan naik sampai ke Jabal Sur, masuk dekat dalam gua tu, duduk dalam tu 3 hari. Duduk sana. Amir bin Fuhairah bawa kami kambing merah, Helah bawa ke sana, kemudian dia tinggalkan kami, batu parit dia tutup jejak tu. Setiap hari dia update dengan Sayyidina Abu Bakar. Dekat mana tentera kafir Quraisy ni berkawal, kat mana dia buat roadblock, kat mana tentera recover, kat mana sini, semua dia tahu 3 hari. Sayyidatina Asma, anak anda kepada Sayyidina Abu Bakar, setiap hari hantar makanan ke sana. Macam mana dia boleh tahu nak hantar makanan kat sana, melainkan benda tu dah dirancang. Bukannya ada telefon bimbit pun situ. Sayyidina Abu Bakar WhatsApp. So, abah ada apa ni? Kontak makanan pada biar masan location. Tak ada. Dan satu lagi pengorbanan yang kita kena baca,
Sayyidatina Asma, siapa dah pergi umrah, siapa dah pergi haji, kalau dia pergi tengok Jabal Sur, biasanya dalam bas boleh tengok berapa tinggi Jabal Sur. Dan Jabal Sur yang kita tengok hari ni, kita tengok daripada bas, dah cantik laluan jalan denai nak naik katil. Walaupun macam tu, tapi dah ada dah laluannya. Tapi zaman Nabi dulu tak. Dan bayangkanlah dengan bukit setinggi itu, Jabal Sur ni setinggi itu, Sayyidatina Asma hari-hari hatta makanan dengan tahap diri dia sedang sarat mengandung 9 bulan. Cuba fikir, kita yang mengandung lama air tak terdayu nak kata, dia bawa bayi dalam perut untuk makanan. Satu lagi pengorbanan untuk insan. Okey. Setelah 3 hari, Hafiz barulah Nabi keluar. Nabi nak pergi ke mana? Pergi ke Yathrib tadi, ikut jalan yang ditunjuk oleh Abdullah bin Uraikid, seorang kafir. Masa tu, belum masuk Islam. Dia tunjuk jalan. Kalau siapa yang pernah naik bas dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, naik train pun Mekah, Madinah, Madinah, Mekah, kita kalau naik bas atau naik kereta api, mesti kita tengok kedua orang. Mesti kita bonong tengok lah, dia cakap, semano lah Nabi hijrah ni. Mesti kita kat fikir. Jaranglah orang fikir masa tu, kalau aku jalan apa, dia fikir Nabi. Macam mana Nabi hijrah ni? Berapa jauh perjalanan? Perjalanannya adalah sejauh 475 km. Berjalan kaki. Kita yang naik bas tu pun Mekah Madinah, kau dapat jap tanya aku tahu. Lambat ni kau. Siapa pejam wisat. Yang lelaki pakai kain ihram tu kalau tolak rasa macam telanjang nak. Pun nak rasa dia macam tolak. Lengan ni rasa si baik ada orang kain. Bayangan Nabi berjalan kaki. Berhari-hari Nabi. Satu soalan. Kan saya cakap tadi, sebelum peristiwa hijrah ni, Nabi dah melalui satu peristiwa yang ajaib, iaitu peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Nabi berjalan, Nabi diperjalankan. Asra mi'abbihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi diperjalankan pada malam tu. Daripada masjidil haram sampai ke masjidil aqsa, naik pula ke langit, turun pula balik semula ke Mekah. Malam yang sama, Nabi menaiki apa? Burak. Burak tak jumpa ke Melaka. Nak jumpa ke Baghdad Utara. Burak oil. Seseminyak burak oil banyak ke belah sana. Tu tak banyak osiknya asuh. Laju kan. Tapi nak beritahu tu soalan saya dekat abang. Saya nak bagi cerita fikir. Kalau ikutkan, Nabi dah pernah naik burak, laju, senam sampai. Kenapa Nabi tak cakap? Ya Allah, payah hari Allah aku nak tinggi ni, ramai orang nak bunuh aku. Kau hantarlah seekor burak. Kenapa Nabi tak minta burak? Kenapa Nabi tak minta? Sebab Nabi nak bagi gambaran dekat kita, hijrah, perubahan ini perlu keusahaan dan buah badan. Macam adik-adik ni lah. Kan adik-adik ni yang belajar kat madrasah ni kan, dah sampai juzuk berapa baik? Juzuk 3. Dia boleh belakang atau boleh depan? Dia belakang. Amat ada juzuk 3. Okey. Kalau ikut boleh je tu menyala kat rumah hafal satu-satu. Tapi kenapa je pindah ni? Pengorbanan. Kampung kan lah. Kelantan. Tinggalkan bumi Darul Naim, duduk ke belakang. Sebab berubah hijrah macam tu lah. Tu yang kata tadi, mana semua perlukan kepada usaha. Berubah kena usaha, kena hijrah. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardh muraman katsira wa sa'as. Surah An-Nisa ayat 1. Orang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Apa takut? Bagus. Habis lah kau dah pindah tukar ke Sabah. Aduh, jauh. Habis lah kau.
Rupanya dah barulah dia tahu seronok pindah ke Sabah ni semua. Nah saja ya. Betul. Baru dia laku seronok Sabah seafood pun. Dah jam lah. Jadi Nabi ni nak gambarkan kat kita hijrah ni mula kat usaha. Kemudian perjalanan Nabi singgah pula dekat Kuba. Singgah di Kuba, Nabi buat apa? Nabi bina masjid. Mana apa-apa pun masjid. Masjid. Bina masjid. Tanda disebut imarah masjid, hidupkan masjid. Datang ke masjid, kelebihan masjid. Sampai sekarang masih lagi. Masih masjid cerita ceramah tentang nak mengimarahkan masjid. Datang ke rumah Allah. Kelebihan datang ke masjid. Setiap langkah atau menuju ke masjid. Langkah yang pertama, ditinggikan derajat. Langkah kedua, dia ampunkan dosa-dosa. Begitulah seterusnya. Lagi jauh pada berjalan ni tak? Masjid Kuba kami bina dengan tulang pakerat Nabi sini. Tapi masa tu rupa dia taklah secantik hari ni. Tapi nak tunjukkan masjid terbaik utama. Tuan ngajar. Masuk ke satu taman perumahan, biasanya mereka dah bincang lah. Nak buat surau, nak buat masjid tempat solat. Tapi kadang-kadang kita terlupa. Kita buat rumah, kita beli rumah baru, biasa mesti dah fikir lah. Ada duit dulu untuk kita buat overlap. Kita markup tinggi sikit supaya dapat duit ke tangan. Tapi duit ke tangan kenapa? Nak renovate rumah. Dapur lah wasa sikit. Omong partner, dapur wasa sikit. Masak apa malih, tapi dapur dah besar. Nah, bukan rajin masak, rajin order. Bukan orang sekarang ni, orang bukan orang dulu sekarang. Yang mak-mak yang kat belakang tu dia rajin masak je tu. Order. Senang. Tentu dah buat tambah bilik anak. Padahal dia lupa anak tak ada mau dia besar, dia tak duduk rumahnya. Nampak? Lepas itu dia ambil poli. Toilet tu biar duduk. Tanah tak ada rabut-rabut. Ada dua. Satu tu toilet tu siap menyangkut. Satu tu toilet duduk. Satu tu mandi. Kumba. Shower tu buat air panas yang sejuk, air suap dengan air batu. Mau putus. Lepas tu ada pula buat bilik merontun. Model lah. Tapi jangan sekali dah orang ubah suai satu bilik khusus untuk solat. Nabi ni bina masjid dulu. Kita tu dia diundi ke bilik Ya. Dia tahu kadang kalau pas tak ada rumah-rumah yang kita tengok pemaju ni buat ke dah. Wah ni bilik dia ada lokok-lokok ditinggalkan lokok panik. Kalau lokok macam ni tempat letak almari, tak tahu nah, ataupun kepala katil. Yang ni makin letak katil, yang ni dah letak meja cermin dengan meja solid misalnya. Tak katil ni meja ni semua sudah semayang apa nyaman. Betul tak ke? Level letak tempat kita ni nak ngadam Allah depan nyaman. Kita tak ancam. Mana lain kita boleh ancam. Tempat barang tu. TV, sagodang, alam. Begitu wis. Kita tanya bilik. Sedangkan bila kita buat satu bilik khusus untuk solat. Misalnya. Dalam tu dah ada. Dah kalau orang nak tumpang semayang boleh. Ahli kat belakang ada bilik solat. Pas masuk siap dah tolak kunai. Siap kain melekat. Siap tasbih. Siap Quran. Siap sejadah. Dan siap tempat ambil kudu ya. Dan kita daripada bilik tidur kita malam ni ingat nak tahajud lah. Kita pun tidur bangun ambil wuduk berjalan kaki merujuk ke bilik dan seraya aku semua bahagia. Itulah. Kadang-kadang kita nak ambil pengiktibaran ni. Dia Nabi sampai aja. Nabi pergi teruskan perjalanan. Nabi sampai je ke Yathrib di Madinah ni. Oh, Nabi disambut dengan gila gembira. Gembira betul penduduk yang sini pun. Wasyair tala'al badru alaina min saniyatil wada
وجب الشكر علينا ما دعا لله لا تطوعني طلع البدر على Inang telah datang bulan purnama kepada kami. Maklum je tu. Tapi bila tengok tim Maraban ke orang kampung ni. Tolak alal badru ala. Nah. Nabi kalau dong yang tu musingnya balik tak jadi moin ni tak. Dia mi suka ke tak suka ke tak. Tenang. Perlu lah Nabi kau kan. Sebab kita sampai berdiri. Aduh. Lainah. Wajabat syukur alaina. Maka dia akan bersyukur ke atas. Sebab Nabi tu tahu. Nabi kau. Dan apa Nabi buat? Benda pertama Nabi buat, Nabi persaudarakan kuat Ansar dan Muhajirin. Orang datang ke kampung kita sambut macam saudara. Ini nampak sesapu budaknya datang. Pada nak ke kampung pematang. Aduh, bahaya. Jadi korbannya itulah. Korbannya. Korban ni. Itu berapa ekor muzi? Nampak tu? 5. 3 ekor lembu. 3 kali 7, 21 bahagian. Maklum 21 orang yang duduk di kampung ni. Yang lain tu bukan orang. 3 ekor seramai-ramai macam ni. 3 ekor. Aduh, sah. Tak apalah. 3 ekor. 1 bahagian kita bahagi kepada 3. 1 untuk peserta yang masuk bahagian. Untuk peserta yang masuk bahagian, kita tanya, bang, abang masuk 1 bahagian bang kan? Abang nak bahagian mana bang? Tanya dia nak bahagian mana? Satu cara ini dia lah. Boleh tak kalau saya nak bahagiannya? Tengoklah, nasi kerap buat ada. Oh, dia pula suara. Macam dia punya pula tahu. Wahal kawan tu masuk bahagian. Bagi keutamaan dia yang masuk bahagian, dia tanya dia nak bahagian mana. Kalau dia kata, saya tak kisah pun. Tak pula. Bahagian yang kedua, kena bagi kepada orang miskin atau fakir miskin. Ayo. Fakir miskin ni cukup makan. Fakir tak cukup makan. Kais pagi makan, minggu lepas. Bukan kerana orang lagi. Kais pagi makan minggu lepas dia. Hutang banyak. Tak cukup duit dia. Kau minta bantuan orang. Tu masuk kategori fakir. Bagilah ke dia. Kena bagi 3. Tapi kebanyakan tompek, bukannya tak boleh. Tapi kurang lah si palu tu. Kalau nak banyak balo, nak lebih akal lah tu dah. Bahagi 3 tu. Katalah lagi saya 30 kilo. Contohlah. Tapi saya 60 lah. Dah tinggi dia. Apa? Saya 60. Masuk pulau dan merambu. Saya 60 bagi dia. 40 untuk peserta tu. 40 lagi untuk bagi miskin tadi. 40 lagi untuk ramai. 40 yang bagi miskin tadi. Tengok berapa orang miskin dengan kampung. Tak ada lagi dah miskin dengan kampung. Semua nak Astro full package. Tapi kalau tak ada, cuba cek balik. Ada tu kalau cari betul-betul. Kalau masuklah, kadang-kadang kita terlupa. Ada saudara kita yang daripada Bangladesh, daripada Indonesia yang datang bekerja kat sini. Dia susah. Kau tak susah, dia tak datang sini. Bagilah kat dia. Tak boleh dia bukan orang sini deh. Dia datang di Islam. Dia susah. Bagi. Tapi tengok pula orang miskin ni siapa nak bagi. Orang miskin ada satu rumah memang susah. Duduk seseorang. Kau bagi sampai 20 gitu. Kenapa? Well, bagilah berpadanan. Lagi. Kemudian dah bagi. Dah selesai dah dalam pemikiran kita naiknya. Teman takat tu je. Tapi ada balance. Baru-barulah kita campur dengan bahagian yang bagi ramai tadi.
Macam tu. Mana ada keutamaan yang kita bagi. Nampak tak? Baru ni heboh lah orang marah. Sesal video saya cakap pasal daging korban tu simpan 7 bulan. Daging korban saya kata 7 jam. Ada dengar video kan? Macam-macam ulasan orang batai Samsul Debat. Apakah benar teori Samsul Debat daging mesti simpan 7 jam? Baru boleh masak. Jadi kalau apakah ia satu perkara yang benar, adakah satu fakta atau satu lagi pembohongan daripada Samsul Debat? Artikel tahu tu saya khabarkan ini berdasarkan kajian dan ilmu yang dikongsikan oleh Jawatan Agama Islam Negeri Sembilan dan veterina. Daging yang baru semula, fahaman kita dulu, lepas semula capek-capek masak itu terbaik itu. Tu kan? Tapi sebenarnya menurut veterina, jangan tahu masak. Kalau nak kualiti daging tu sedap, 7 jam lepas semula. Lepas dah semula, sampai ke rumah, cuci dulu, masuk dalam fridge, masuk dekat dalam peti ais, letak bahagian chiller, bukan bahagian beku. Letak dalam bekas yang bertutup, masukkan supaya darah tu turun dulu. Kemudian lepas 7 jam cuci, masaklah, itu terbaik. Itu yang dia cakap tu, kalau tak kita makan dengan penyakit sebab masih ada darah tak habis keluar lagi. Lepas tu dia cakap, habis tu yang darah tu hati, lipo tu semua darah habis dia bahasa tu. Dia, darah dalam Islam adalah najis, tapi darah-darah yang masih tersimpan dalam dia tak keluar habis tu darah najis yang dimaafkan. Tak apalah orang nak pusing cakap, siapa cakap lah tu pulang. Pasal nak orang perempuan yang lelaki kalau melapah daging, tu dia menggigil-gigil, ibu dah duk daging. Tu yang penyakit perempuan tu. Apa? Iya, Dan ni apa? Dah halus. Kalau tu tak habis je poli. Jam tu lah rasa saya. Saya tak abang. Lepas tu ada macam-macam pernah dia cakap. Zaman Nabi dulu pun ada cila. Ular dah. Ini kita bagi teori lagi. Kita tak tahu. Macam Nabi pun. Kita tak tahu. Nabi dalam mengurusan daging tu. Nabi. Adakah Nabi ni tahu makan? Kebanyakan ni macam mana? Tak tahu. Tapi tak apalah. Kalau nak makan, boleh atau tak makan, boleh. Sekali kita bagi tahu tadi berdasarkan kajian. Bukan berdasarkan. Saya tak sebut waktu sunnah Nabi. Saya tak sebut. Lagi satu lagi Nabi, kalau Nabi makan boleh daging tu, Nabi makan yang mana cara Nabi makan? Macam mana Nabi makan? Sikit. Nabi kejam gitu. Seekor kambing golek tu bertambah-tambah makan. Nabi tak nyadur, Nabi makan sikit. Weh Rasul-Rasul, Alhamdulillah. Sikit. Tu sebabnya Nabi dapat kategori Nabi tu kita makan banyak. Yang kita makan lah kualiti tak elok macam mana tak penyakit. Nabi makan kambing. Komen goma Nabi makan kambing tak ada lah dengan Nabi kalau gaul tu. Kenapa kita makan kambing kalau gaul? Yang membayar dulu cara tu. Dah lah makan hari-hari ke tu. Ya kambing. Macam tu lah. Itu maksudnya. Dan kalau kita tengok tu maksudnya tadi. Dan masuk bagian korban ni ramai orang ambil ingat. Kita tengok tadi. Nabi berapa tahun ambil persaudara ke Ansar dan Muhajirin. Saya kata tadi. Tu kata sebagian korban. Mari tak kira lah dia Indonesia kau, dia Myanmar kau, dia tahu ke kampung kita panggil dia. Yang kampung kita ni. Yang lebih ojo kat kampung kita ni. Panggil tak? Tengok lagi korban. Ada seorang tu, tukang gunting tu, Pakistan duduk kat Malaysia ni dah 7 tahun. Sekali pun dia kata, Ustaz dia tak pernah dapat lagi korban tu. Dia cakap siapa dapat. Saya kalau kuliah subuh dan macam besok hari Ahad besok saya ada kuliah subuh kat Taman Purba di Ambangan, kuliah subuh kat Ahad pagi di 2 minggu sekali. Habis ya kuliah subuh saya mesti singgah kat Pasar Ambangan. Pasar Ambangan ni saya suka beli roti pound dekat seorang Mamat Pakistan ni. Dulu saya tak tahu, dah tahu dah sekarang. Masa saya pergi tu
Assalamualaikum Ustaz. Dia panggil saya Ustaz. Bagi saya tu. Dia bila ambil roti, dua Ustaz Bismillah tu. Bismillah. Saya dah berapa bulan pun saya tahu rupa dia tu hafaz Quran. Pada saat ni. Rambut semua orang cari je. Pakistan semua cari je. Kalau ada orang Melayu lah yang menego roti Palu tu bagi tak ada Melayu roti Palu tu Ustaz. Pasal tu lah. Terus saya kata ni. Ya. Itu yang Nabi ajar gitu. Baik Nabi memperbaikkan hubungan mempersaudarkan Ansar dan Muhajirin. Siapa Ansar? Penduduk tetap di Madinah. Siapa di Muhajirin? Orang yang ikut Nabi hijrah. Antara yang persaudarakan siapa? Tadi Abdul Rahman bin Auf yang dulu kayu ni tinggalkan satu ondok ni bawa minyak dan kayu ni dipersaudarakan dengan siapa? Dengan Sa'ad bin Rabi'. Dengan Sa'ad bin Rabi' dipersaudarakan. Dan bila dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi' tanya, wahai Abdul Rahman bin Auf, aku ada banyak tanah-tanah ladang kurma semua. Kau cakap kau nak iman tu. Kau cakap. Apa dia cakap? Semoga Allah merahmati kamu, wahai saudaraku. Aku tak nak. Lah, tak nak deh. Tak apa. Aku dah ramai bini. Aku dah ramai isteri. Mana satu kau nak? Kau cakap dia open tender. Dia bukan cakap konflik dah ni pemalihan apa tak nak. Tak ada. Ni ke mana satu kau nak? Kau cakap tu. Kalau kita dah lama dah. Yang tu kok. Kalau kita lah. Tapi Rahman bin Auf Allah. Surah Allah rahmati kamu wahai saudara kau. Tak mau. Habis kau nak apa? Kau nak apa? Kau cakap kau nak apa? Cukuplah tunjukkan aku mana jalan pergi ke pasang. Aku nak menjangkau RM1. Tu dia dah. Dia buat jalan. Abdul Rahman bin Auf pergi dari sana. Nego. Abdul Rahman bin Auf bernego di pasar Yathrib ni yang mana terkenal dikelilingi oleh peniaga-peniaga yang membohong semua. Peniaga Yahudi yang menipu semua. Tapi Abdul Rahman bin Auf cepat mendapat tempat sebab dia menyelur dengan hijau. Semua orang boleh dengan dia. Semua cari dia. Sampai ke satu tahap dia menego, dia jual unta. Harga modal unta tu 1,000 dinar. Tapi dia jual apa dengan harga 1,000 dinar. Apa soalan kita tanya? Mana unta kau? Maka keuntungan sedinar keuntungan Rahman bin Auf ni adalah pada tali yang mengikat unta tu dia charge 2 dinar. 1,002 dinar. Contoh dia tu lah. Salah satu ekor unta dapat 2 dinar. Mana Abdul Rahman bin Auf dah lama dah ajar kita meniaga pakai sistem volume. Bukan Melayu tu ajar volume dah. Dah lama orang Islam ajar sistem volume. Untung sikit tapi orang bagi banyak. Tak tentu. Satu hari tu Abdul Rahman bin Auf berselisih dengan Nabi. Nabi terbau. Bau wangi tu. Bau wangi nak kau ni Rahman bin Auf. Bau apa? Bau wangi-wangi orang bau kahwin. Kau bau nikah kau. Ni terjemahan. Tak cap tubuh lah Nabi tu. Nabi tanya Rahman bin Auf, kau bau nikah ke? Ya, ya Rasulullah. Aku baru saja bernikah dengan seorang wanita Ansar tu. Kau doakan aku ya Rasulullah. Nabi pun doakan. Bila Nabi doa, semenjak ada pada itu, apa juga yang disentuh dia Abdul Rahman bin Auf semua bertukar jadi omeh. Maksud apa disentuh tu berjaya lah. Dia berniaga apa pun aku. Abdul Rahman bin Auf. Masa itu Nabi pesan, kau buatlah walimatul urus walaupun hanya dengan seekor kambing. Nabi suruh jamu orang makan. Maknanya keluhi ajak orang datang ni itu sunnah Nabi. Nabi suruh buat. Buat keluhi. Nabi suruh buat bagi orang makan. Anak kita nikah. Tak bersanding pun tak apa. Yang dikepo ke juga lambat berlaku.
tak padan sangat mampu ni. Taklah korang apa? Bukan orang sini tau tempat air. Sini kita. Mau tak? Bagi orang makan. Untuk dah. Kadang-kadang pengantin tu berdiri nyambut orang tu. Tak tahu ni pengantin orang sini tak. Nah, masyhur tak biar orang tahu dia dah nikah. Adalah resor nampak dia dekat pasar raya, dekat Melaka tu nampak. Berkompit dengan sapu tu. Bini dia. Malah. Hello, okay, kau kena syik tu bersilat tu. Sepuluh. Bini dia. Bila nikah, entah kena apa. Ada di situ. Oh, tu rasuk dia. Ya. Abdul Rahman bin Auf ni saya cerita sikit. Setelah sampailah dia berbakti ni tak kena satu peperangan pun Abdul Rahman bin Auf ni tak melumbangkan harta dia bagi. Setiap hari bagi separuh daripada kuih dia tu. Yang bagi dekat setiap kali buat. Sehingga kan bila Nabi dah wafat, Abdul Rahman bin Auf jaga kebajikan setiap isteri-isteri Nabi ni. Dia jaga setiap seorang tu ada 2 orang meskot pergi fasal, 2 orang ikut. Apa bagang isteri Nabi boleh, dia bayar. Gaji ni semua Abdul Rahman bin Auf bayar. Bangsa keluarga yang terbabit, yang terkorban dalam perang Badar, setiap ahli keluarga, satu keluarga Abdul Rahman bin Auf bagi sumbangan sebanyak RM400,000 di Malaysia ni. Kali ini nilai dia setiap satu keluarga. Abdul Rahman bin Auf ketika dia meninggal dunia, dia meninggalkan aset tak kurang 700 juta nilai. Tu sebab tak salah ada orang Islam ni nak kaya lah. Tapi jangan lupa tolong orang. Mari selalu dia datang sebagai madrasah ni dah ayo Rasulullah. Bagilah sumbangan. Tak nampak lah. Tu kapet dah. Sujud melantut ke bawah dah. Wah. Nampak tak? Punya handa cuma tengok. Nampak kocik. Tengok. 1, 2, 3. Sampai 5 ekor dalam pasang aircon. Sliding door pun buka. Soduk sebagai jalan. Perangai kata dah. Jadi kalau nampak tabung, sumbangkanlah. Dia orang tu lesah ni. Tengok kak. Buka sana tengok. Ini ramai datang malam. Melempah sampai keluar. Tak cukup topik dulu. Saya tengok malam ni tak kurang 1000 orang. Beriak. Dan aja tu agak berkorban. Nabi persaudarakan. Termasuk juga Nabi damaikan siapa? Wa Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj di sejarah dulu. Dia semua sama memerintah Yathrib ni. Kabilah-kabilah yang sama-sama jago pemerintah mentakdir. Tapi tak macam mana salah faham bergaduh. Berperang. Berpuluh-puluh tahun berperang. Punya tahu bergaduh. Sampai kata lupa sebab apa dia ni. Nabi tanya kenapa kau gaduh? Mata Rasulullah dah lupa dah jadi gaduh. Macam sekali lah. Kita galak-galak. Tapi rupanya hari ni dah berlaku. Hari ni berlaku dalam masyarakat itu ni. Mak, bukan tu paksa kita ke? Kenapa kita gaduh dengan dia? Tak lah ni zaman tu kau dulu tak faham tak. Yang Nabi aja damaikan silaturahim. Kita mati besok ego ya Allah Ta'ala tadi. Pertama Allah Ta'ala tanya nikmat. Kedua Allah Ta'ala tanya amanah. Ketiga Allah Ta'ala dia tanya tentang silaturahim. Ya gua. Jadi apa-apa pun menganggap cerita ni tadi yang cerita pasal pengorbanan ni saya kaitkan dengan hijrah Nabi. Pelbagai pengorbanan yang dilaksanakan. Kita ni bersama-sama pasal pengorbanan sampai sekecil-kecil pengorbanan. Kadang-kadang kita berkira. Nampak anak kita nak hantar anak pergi belajar agama. Hantar anak pergi belajar ngaji. Kenapa nak hantar anak belajar ngaji? Mahal. Mahal nak.
Dia minta RM50 kilo. Dah. RM50 dia kau bagi kilo. Kau tukar sorry pun kata tu. Kau upgrade kau punya tu pasang spoiler macam nak tahu abang mamak nang. Kereta tu. Siap dengan TV punya speaker kat dalam kereta. Beri rupi. Tapi hantar anak mengaji, hantar anak solat haram, bayar 2-3 ratus pun mahal. Astro full package, Netflix, Prime Video, Disney Channel. Auto DVD. Boleh banyak. Tapi bila tambah agama, kita berkira. Berkira dengan siapa? Tanpa sadar kita berkira dengan Allah. Allah bagi kat kau tak pernah tanya, aku bagi kau ni, aku bagi kau ni. Tak, Allah bagi je. Malam tadi berapa ramai yang tidur tak lewat, tak sampai pindah panjang umur, tiba-tiba pagi tadi hidup lagi. Daripada benar rejat tadi tu kita dengar. Seorang meninggal ke kampung Kumantan. Seorang meninggal, dia meninggal. Kita hidup lagi. Allah sayang itu bagi pendoa. Tapi kita berkira dengan Allah. Saya nak masuk korban satu bahagian. Satu bahagian berapa syarat? 900. 800 orang, 900. Terbayarkan. Ada korban Afrika. Ada korban Madinah. Ada korban Kamboja. Mungkin aja satu bahagian baru 300 lebih. Pun termasuk juga. Ada orang cakap lepas tu bagi alasan dia ada korban ke Afrika tu, betul korban Malaysia. Sana Malaysia pun dia tak boleh. Saya sambil suruh fungsi. Orang ke Kamboja tu nak makan daging korban tu kita mata daging korban tu. Itu bayar dari dia dapat makan daging korban. Masa saya pergi Kamboja tu orang mak saya dulu pergi hantar tu di Palup mak tu. Menangis-nangis merau ni perlu mak saya sebab dapat daging korban, dapat beras dan dapat duit sikit kita bagi kita kumpul kat Malaysia bawa pergi bagi kat dia. Menangis dia peluk. Sebab suruh prepare daging korban. Dapat lagi korban pula, beli ais tak ada. Dia buat apa daging tu? Disangkut kat kayu tu, sitai hujan, orang ke kain dia kena dia keringkan daging tu. Hari-hari tu besok sudah sampai tulang tu berulang dia supkan tulang. Orang Afrika, masa saya handle dulu program, saya jadi duta korban di Afrika di Mali, Cako dulu dengan yayasan yang satu yayasan. Daging korban kita semula pukul 9 pagi, pukul 10 pagi lagi. Pukul 10 pagi lagi di Afrika ni. Tapi malam tadi pukul 10 malam tadi dia dah start tu. Kita jangan susah hati walaupun tak datang orang madrasah, orang surau tak biar mas. Assalamualaikum cik. Alhamdulillah cik tak sempat ambil nak. Terima kasih ya. Ni kupon, tak payah kupon cik. Bagi. Kasihin lah gitu pun baiklah ke dapur. Buka atas sedari, tolong pilih untuk habis makan. Dah tunggu kan. Nak bongkar. Sebab tak kisah. Janji masuk. Punya penekanan Nabi sebut tentang korban Nabi kata apa? Barang siapa yang mempunyai kemampuan tapi tidak menyertai korban, tak buat korban, usah dia dekat pun dekat tempat sembahyang kami. Dokek pun jangan. Macam tu lah. Okey. Contohlah 3 ekor tadi kan. 3 ekor lembu dia. Siapa yang menguruskan, menyelaraskan nama-nama tu dah. Siapa orang? Tak rentam lah orang. Senarai nama yang 3 ekor lembu tu lah. Siapa yang menyelaraskan demi nama tu. Dia susu. Tak apalah. Nanti semak lah kan dia. Percayalah cakap saya. Kebanyakan daripada 21 nama tu, yang 3 ekor tadi, 21 bahagian, nama tu senarai nama bulan dia tak tahu.
orang yang sama juga. Sebab orang tu dia tahu ni nak korban nak korban. Dan dia masukkan sebab apa? Sebab dia dah rasa kelazatan dia masuk pada korban. Iya tuan-tuan. Dalam surah Al-Imran ayat 92, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang diciptaninya. Yang kita gomar tu kita bagi. Ni bagi yang tak gomar. Bawa balik kampung, bawa balik rambutan. Ni ambil lah rambutan hang. Dah asyik-asyik kena tadi, dia ambil lah tinggal yang isu-isu. Ini isu-isu pergi orang mereka. Bagi yang elok. Kalau tak kualiti sokah bagi orang bagi yang elok. Jadi apakah pengajaran yang kita boleh lihat tentang pengorbanan? Pertama, hijrah Nabi yang Nabi buat dengan perancangan yang teliti. Hidup itu pun macam tu. Bukan yang berasa hayal. Kedua, kesetiaan dan pengorbanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Susah sama-sama, senang sama-sama. Sayyidina Abu Bakar malahan kalau berjalan dengan Nabi tu masuk berhijrah tu kejap-kejap duduk depan. Kejap-kejap duduk belakang. Nak kawal Nabi ni nak jaga keselamatan Nabi. Dalam rusuk tutup tangannya, tutup lubangnya, kaki tutup senyap. Kalau songeh pula. Kena sengat dengan binatang berbisa. Dia tahan. Kenapa? Berkorban. Tangan sakit. Kenapa? Tak nak kacau Nabi dah tidur. Nabi tolak ponik kan kalau dia menyawabit sakit. Takut Nabi dia ke? Wow. Buat tak? Macam orang perempuan nak tidur. Nampak suami tu. Macam rambut kurus molih. Pahal pun nak lelaki apa. Itulah pengorbanan orang perempuan dia 30 tahun tidur sebelah orang tua. Memakak tak habis. Pengorbanan. Jangan dipicit hidung orang tu. Ada puai auto tak bedu. Dipicit hidung orang tua. Orang tua. Janganlah macam itu. Siang. Kak. Pengorbanan Nabi. Sayyidina Ali bukan apa. Sayyidina Asma dengan Sayyidina Ali ni macam pagi esok ada kan yang kumpul keliling mana Nabi tadi bila dia subuh masuk tengok rupanya Sayyidina Ali. Jadi macam mana dia orang ni? Pergi tengok orang wakar, tengok orang wakar dengan Sayyidina Asma aja tu. Dipanggil dulu, ditampar bersorak. Mana Muhammad? Mana Abu Bakar? Mana Muhammad? Tak jaga. Kurang tampar sama semua. Pengorbanan. Korban. Macam hari ni kan. Bawa tapi lalu depan jalan dah sempit tak boleh lalu teh. Tak apa lah. Korban pinjam parking rumah. Rumah sebut. Ulah. Makasih lah banyak. Habis keluar meja makan orang tu nah. Panjang sesedepa lah makan kisnya. Berkorban tapi sayang sekali penganjur tak ada seorang tu tanya Samson Bat nak makan apa. Cubalah hanya sebab suka makan apa lah. Tapi saya dah sadar saya okey. Jauh-jauh aku panggil Poti Amah Samson Debat tak kami pun. Setelah lah ya saya. Kalau memang sesio tu jaga lah. InsyaAllah syukur. Ya kasih. Saya belajar nambu saya. Makanan dah ready ke? Tunggu saya aja. Kalau makanan dah ready, makruh macam malam-malam. Mana ni nak habis eh? Nak habis lah ni. Kemudian apa dia? Keberanian dan ketabahan. Berani berkorban. Bagi. Tak pot. Dulu saya bawa kalau saya pergi umrah. Saya belanja pakai bawa seorang. Mula bawa seorang. Bawa mak. Lepas tu bawa kalau dia susah.
InsyaAllah Allah mudah. Kam habis you tinggal berakhir pula ni. Kurang kepercayaan dan keyakinan kepada bantuan Allah. Yakin bantuan Allah. Masalah kita ni doa tapi ya Allah berikan aku kejayaan ya Allah dalam hati. Tidak. Dia memang tak apik lah. Kena yakin. Ini kena doa. Tu imam doa imam. Tolong imam bawa air. Botol-botol bawa air. Tolong imam doakan mak. Sendiri doa. Sendiri bangun. Ya. Tu tengok. Yakin ni. Mana imamnya mau tadi. Mana ini imam tadi. Ini imam tu. Berapa? Berapa tahun? 16. 6 boleh tahun jadi imam. Yang dah berapa kali 16 tahun dulu dah belakang. Kan? 16 tahun berapa? Dulu siapa dah ke kampung, ada orang tua tu bisik. Mana boleh dia jadi imam? Dia budak lagi, dia belum kahwin. Kurang pahala tu. Lah pula dah. Ya kuat memang betul orang yang bawa yang berjemaah lain balu yang kahwin betul. Tapi muda ni sama. Kita ni sama. Kita dah kahwin. Nuk kakak. Ini warna imam macam لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Inilah kami nak pelajari ayatnya. Kenapa imam ni panik? Lalap. Panjang payah, pendek payah. Nak tahu nak besok. Semua lagi. Berani. Berkorban, jangan takut. Rasulullah Nabi SAW takkan kekurangan hantu orang berinfak. Mereka bertambah. 3 kali Nabi sebut pakai Rasul Wadid. Tapi itu tentu tak percaya dengan Rasul Wadid tak boleh nanti. 3 kali pula bertambah. Jangan takut. Korang kejap lagi masuk ada segala yang ada dalam poket ni masuk dan tabung derma. Madrasah Khairiyah Kampung Permatan Sumber and semua. Orang perempuan tak balik luruh tu golak rantai yang tu masuk tu tengok. Orang Mumbai aku tak. Okey. Iyo yakin. InsyaAllah ada ganti. Orang ganti lain. Amin. Amak-amak ni kan masuk ambil kuk lega serat tu. Rupa besok dapat laki apa? Tu dah lama nyendo dapat laki handsome pula Pakis. Jom. Ano kita tahu besi? Bagi si anak berjaya, anak-anak berjaya semua. Apa kena lagi? Percaya dan yakin. Pokoknya perlunya kerjasama dan juga sokongan keliling. Masyarakat siling kena support. Buat program malam ni gamai datang. Itu salah satu sokongan. Dan datang sokongan, kita mencakap bagus lah. Bagus masa sabirian. Sebab panggilan. Jadi kita apa lagi? Salah satu tanda terima kasih kita. Sumber elui dengan tabur. Mulu dia dah cik. Sumbang, ada. Iyo, tu lah. Bukan soalan pula ramai-ramai. Berapa ramai yang first time tengok terlebat. First time tengok terlebat. Cik-cik ni. Siapa yang pertama kali tengok terlebat kan? Kali pertama. Kau dah mana? Tak, yang dalam TV tu kan. Siap lah. Tak. Ni dah tengok dapat-dapat dia lah. Apa? Kali pertama kan? Oh, betul dah boleh tadi menganggur. Sebetul. Ya jadi mana kata usaha nak bawa ke kampung bukan nak 6 bulan booking. Syah. Sumber duit dah tahu dulu tu ya. Tak dapat RM5 pada RM1. Dapat RM1 pada RM50. Dapat RM50 bagi sate. Hari banyak. Ya, insyaAllah Allah bagi hati. Dan begitu juga kepentingan masjid. Kami tahu dah tadi. Dan begitu juga menjadi satu tak menjadi satu kesalahan
Kalau kita sama-sama meraihkan kejayaan tu sesama masyarakat. Tu sebabnya kalau kita ni di madrasah, di masjid, di surau, kita buat majlis makan-makan, meraihkan bakal haji. Tu jamuan hari raya, tak ada masalah, hajarlah masyarakat. Tak ada kesalahan sebenarnya. Jadi, apa pun kita ni hidup kita ni tak lari daripada pengorbanan ni. Tak lari daripada pengorbanan. Pengorbanan sebagai seorang insan, laksanakanlah ikutlah kapasiti dan kemampuan kita. Pengorbanan ni merupakan kunci kejayaan kita di dunia dan di akhirat. Semakin besar pengorbanan kita dilaksanakan dengan ikhlas, maka semakin besarlah nilai dan manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pengorbanan ini melahirkan individu dan masyarakat yang diberkati Allah. Pengorbanan hari ini berkemungkinan mampu membahagikan generasi yang akan datang. Pengorbanan bukanlah tentang kehilangan apa yang kita sayangi, tetapi tentang memberi apa yang kita sayangi demi mencapai sesuatu yang lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah sekadar itu, manusia Muslim. Saya berikutkan tadi saya dah beritahu dah tadi dengan Ustaz Rapuh tadi saya beritahu saya sebenarnya ada kecemasan pada malam ini, tapi saya cakap tak apa. Dia ceramah dulu. InsyaAllah saya akan ceramah ni. So, anggaplah ni satu pengorbanan dan adalah kebaikan di sebalik kecemasan. Jadi, insyaAllah saya doakan semua yang hadir hari ini aman, makmur, bahagia, sihat, walafiat, bahagia dunia akhirat. InsyaAllah. Jadi, cukuplah secara tu. Bak kata orang, jarum matah di dirapati, baik menjahit kain bertimbun. Nasihat sepatah ada kalanya suka dimengerti, upaya penawar bertahu-tahu. Cantik dipandang rumah penghulu, kali itu ukilan dipakai. Alang-alang menuntut ilmu, sungguh pasti kau banggalah menjadi intan. Jadi cukup sekadar tu, insyaAllah. Saya ucap terima kasih banyak. Dan sedikit makluman kalau tuan-tuan dan puan ada masa nanti jangan lupa singgah harga ilmu suruh pakai luar sini. Ada macam-macam barang teknologi tu bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jangan main sahur dua kali kan. Ya. Jika tahu kan full QR pun tak ada salah. Jadi cukup saya tu baik-baik udah tahu di Allah SWT terang tipu cuci masa suatu manusia biasa. Pokok sekali orang selesai. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.